Jumpa pun dok. Okey adik kakak, hari ni Pak Su mari semula untuk adik kakak di Radio Business. Hari ni Pak Su duduk di Cabe Pak Binjai. Okey, Cabe Pak Binjai Kelantan untuk ke Nani Beauty Salon and Spa. Neh, jom. Okey baik adik kakak. Pak Su sapa dah. Masuk dah lah ke dalam Nani Beauty Salon and Spa. Dan di sebelah Pak Su ni merupakan pemilik dia lah. Yang diberi nama Rusnanisman ataupun dengan nama manjanya yang dikenali sebagai Kak Nani. Jadi Kak Nani, Pak Su mari ni bukan sekadar panggil nak mari sobek lah. Nak mari nak sobek diri Pak Su, cuma nak tahu lah dari segi bab nego-nego Kak Nani ni. Lagu mana pucuk cerita dia, lagu mana cerita kok asal dia ni. Bermula daripada mana? Berasal Okey, sebelum ni Kak Nani ni Pak Su sebenarnya duduk kerja 20 tahun dalam bisnes Kak Nani ni. 20 tahun yang lalu Kak Nani ni bekerja sebagai salah seorang keuangan orang kata. Orang keuangan dalam bidang keuangan lah. Dan Kak Nani sendiri pun lepas orang kata ambil accountant. Tapi Kak Nani rasa nak menceburkan diri dalam perniagaan ni sebenarnya daripada rakan-rakan sekeliling. Sebab apa? Sebab orang kata kalau kita saing dengan orang hebat, insya-Allah kita akan jadi hebat. Sebab apa Kak Nani tengok saya saing Kak Nani tu sekeliling ni saya sangat hebat. Jadi dia orang tu dah menjadi seorang jutawan kosmetik. Ya Allah, Kak Nani rasa Kak Nani nak jadi macam dia. Jadi Kak Nani cubalah, Kak Nani kata macam lagu mana Kak Nani nak menjadi seorang yang berjaya seperti mereka tu. Dan pada tahun 2005 tu dia nak jadikan cerita 10 tahun yang lalu Kak Nani ada buat ASB. Simpanan ASB. Pada tahun 2005 Kak Nani dapat toko modal daripada ASB tu sebanyak 30,000. Daripada 30,000 itulah Kak Nani berbincang dengan saing Kak Nani yang dah bergelar usahawan kosmetik. Jadi dia pun bagi cadangan kepada Kak Nani supaya Kak Nani buat satu perniagaan. Jadi Kak Nani cuba bertatih dalam industri perniagaan kosmetik. Alhamdulillah pada bulan 7 2005 Kak Nani dah bertapak sini juga. Sinilah bertapak kedai mula-mula sebelah. Kak Nani buka kedai kosmetik, rambut, beauty dan juga spa. Seperti sekarang juga. Cuma sekarang ni dah perbesarkan lah. Jadi bermula di situlah Kak Nani pada tahun 2005. Secara kecil-kecilan kita belajar dan Alhamdulillah benda tu akan nampak. Benda tu dah nampak kata dari pandangan Kak Nani lah. Perniagaan tu bukan kata kita nak suka-suka, tetapi kita kena konsisten dan kita perlu kata sabar. Dan kita kena buat tu apa yang kita minat. Baik. Okey Kak Nani, sekarang ni dari segi bab pulangan modal dah daripada permulaan untuk kita nego. Kak Nani kata saat ni Kak Nani waktu BASB Kak Nani sendiri. Selain daripada waktu daripada kita sendiri tu ada tak daripada bantuan mana-mana ataupun daripada bantuan pihak kerajaan ke? Okey, sebenarnya pada tahun 2005 tu guna wujud modal sendiri lah. Sebab kita nak bertapak dalam perniagaan ini, kita kena mulakan dengan modal kita. Jadi apabila Kak Nani duduk dalam bisnes 2005, 2007 dan 2008 kata silap Kak Nani, Kak Nani memohon dengan Mara. Pada tahun 2008 tu Kak Nani dapat dengan Mara sebanyak 30,000 kata silap Kak Nani. Tapi sudah beberapa tahun lah bisnes. Maksudnya Kak Nani buat bisnes 3 tahun, Kak Nani barulah buat pinjaman dengan Mara. Dan Alhamdulillah benda tu Kak Nani dapat dan Kak Nani boleh perbesarkan bisnes Kak Nani lagi. Sebabnya daripada satu kedai nak boleh kerja di sebesar ni bukannya mudah lah. Kena sabar sikit lah. Tapi Alhamdulillah dengan agensi-agensi yang support Kak Nani, terutamanya Mara lah,
support Kak Nani boleh perbesarkan bisnes Kak Nani. Ya, itu dia agak alhamdulillah lah. Selagi selain mengeluarkan modal sendiri, alhamdulillah ada bantuan daripada pihak-pihak kerajaan yang boleh orang panggil membuktikan bahawasanya kita sebagai orang kelak-kelak biasa ni boleh juga buka perniagaan. InsyaAllah lah dalam jangka masa, insyaAllah mungkin jangka masa pendek ataupun panjang, Kak Nani menjadi seorang usahawan berjaya juga. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, Pak Su Galik dah tengok kau sayang-sayang ke apa ni lah. Pak Su nak tahu jugalah kalau jenis orang bagi nak ambil khidmat Kak Nani lah. Nani Beauty Salon and Spa. Pak Su kelih kalau apa kenali sebenarnya, takut adik Pak Su tak cukup, tak kena pilih. Jadi adik Pak Su nak tahu jugalah sasah pelanggan Kak Nani ni yang melibatkan dengan derajat lah kelas-kelas orang mana, orang kampung ke, orang atas ke, orang besar ke, orang halus ke mana. Okey Pak Su, sebenarnya pernah Kak Nani ni ditegur oleh pelanggan lah pelanggan kita ni. Dia kata rasa takut lah nak masuk kedai Kak Nani. Rasa takut nak masuk ke Nani Beauty, nak tolak cermin dia pun takut. Tapi sebenarnya apabila dia masuk, dia rasa benda tu, dia kata tak ada apa pun, dia rasa seronok mari. Apabila dia masuk ke kedai kita ni dengan layanan staff kita, layanan daripada Kak Nani sendiri ni, insya-Allah lah apa yang kita bagi kepada customer kita tu insya-Allah yang terbaik. Dan dari segi harga pula Pak Su, kita sebenarnya ada bermacam-macam harga. Dan juga daripada servis. Gapo masalah kita? Masalah pelanggan kita mari untuk menerima rawatan di Nani Beauty Salon and Spa ni, ada yang hak murah pun ada, yang hak mahal sikit pun ada. Tapi kebanyakannya pakej tempat kita ni tak adalah harga mahal-mahal. Maksudnya customer mari ke tempat kita ni dia rasa macam perkhidmatan kita buat tu sesuai dengan bayaran dia. Malahan ramai juga yang kata mari buat servis sini tak berbaloi bayar dengan nilai yang murah tetapi servis yang terbaik. Maknanya dia rasa servis tempat kita ni sepatutnya bayar mahal tetapi dia bayar tu dengan harga murah. Ramai juga yang kata gitu. Harga tak jangkau lah. Harga tak jangkau. Alhamdulillah lah Pak Su. Jadi Kak Nani rasa kalau Pak Su rasa macam tak cukup duit dalam poket tu, bagi Kak Nani tak ada masalah Pak Su. Betul kan? Kita boleh buat rundingan. Boleh bayar dengan kad, boleh transfer. Kena bayar juga. Kena bayar juga. Dia boleh bermacam cara lah bayar. Sebab sekarang pun tempat kita pun kita mengikut suasana lah, keadaan semasa. Cara bayaran kita boleh bayar guna kad, boleh bayar transfer dan juga bayar cash lah. Kalau buta tak boleh ya? Buta minta maaf tak boleh lah. Tak boleh dia kaya tak boleh. Apa suara nak cerita. Mana tahu ni budak-budak sejuk tak apa dah klik kau orang rumah. Alah. Tapi Kak Nani dari segi bak ni lah negara ni. Hak paling terik lah. Pak Su nak tahu ke hak paling terik berapa? Tempat Kak Nani ni paling terik. Kalau paling terik tak ada lah 500. Cuma package, kalau ada package tu, kalau satu servis paling mahal pun 200. Adalah 200 tapi kalau dia ambil package tu lain lah. Cuma satu perkhidmatan tu paling mahal pun 200 lah. 200. Lebih mengutamakan wanita lah. Kita bukan lebih mengutamakan, memang kita utama kepada wanita. Bukan kata kita tak buat lelaki, tapi kita hanya buat wanita sahaja. Dan juga kita ni jangan risaulah, kita mesra Muslim. Ya. Lepas tu Pak Su tak ada. Tak ada buat kira Pak Su ni. Tak ada buat kira Pak Su. Sebabnya kalau Pak Su nak, kita akan ejak ke tempat lelaki. Kita pun ada juga. Tempat di Kelantan ni pun ada juga tempat lelaki. Kita boleh shootkan lah di mana Pak Su nak pergi tu. Kita boleh shootkan. Melepas Pak Su ni, tapi tak apalah, kurang-kurangnya Pak Su tahu di Nani Beauty Salon and Spa ni kurang-kurangnya Pak Su boleh buat mari rumah kau right ni. Jadi Kak Nani, Pak Su nak tahu jugalah dari segi bak sasaran. Sasaran pada Kak Nani untuk perniagaan hari ni lebih mengutamakan pelanggan hak lagu mana? Hak kayangan ke? Hak kayu ke? Hak susu ke? Lagu mana? Cik Salih Pak Su sebenarnya takut kan nak jawab. Jawab aja. Okey Pak Su, sasaran Kak Nani sebenarnya memang pertama sekali sasaran Kak Nani ni kepada semua wanita. Kak Nani tak kira sasaran Kak Nani ni siapa. Wanita yang bergelar wanita, tak kira siapa dia. Sebab tempat Kak Nani ni, Kak Nani tengok dari segi kedatangan customer ke tempat kita ni, dia melibatkan semua.
ada golongan atasan dan juga ada golongan bawahan. Dan sekarang ni golongan bawah pun dia suka mencari tempat-tempat yang orang kata ada standard lah, ada yang dia rasa keselesaan untuk dia pergi dah. Untuk dia pergi ke tempat tu dia rasa selesa dan dia akan mari. Dan juga penyediaan tempat kita ni, walaupun kita duduk di pinggir bandar, namun bagi Kak Nani, Kak Nani tak say nampak kedai kita ni macam kampung sangat. Cuma kita nak nampak supaya customer ni rasa berani je nak masuk dah. Jangan kita buat tempat kita ni customer rasa macam takutlah nak pergi. Tidak, tetapi kita lebih mengutamakan pelanggan. Kita tak kira siapa dia. Yang penting dia mari ke sini ni dia rasa macam selesa, dia rasa confident, dia rasa macam kepuasan untuk dia mari duduk sini walaupun dia mari duduk contoh buat cuci rambut. Walaupun satu chair cuci rambut tapi dia rasa sangat selesa. Sebab dia tidak diganggu oleh orang-orang lelaki. Sebab kita buat perempuan sahaja dan kita tak ada orang lelaki. Lelaki tu mari kalau suami dia mungkin untuk bayar je pun. Mari untuk bayar. Dan kita ada ruang menunggu untuk lelaki lah. Sekiranya Pok Su mari bawa isteri, Pok Su boleh tunggu sini, isteri boleh masuk ke dalam. Sekali hok tunggu tu lain sikit ada kan. Patut timbang budak kena holo piti keping kan. Nah, tapi gitulah kita ni tanggungjawab sebagai suami. Deh, kita nak orang rumah kita comel kan. Deh, lagu tu antaranya kaedah-kaedah dia. Deh, tak jangan dipikir sangat. Okey baik, Kak Nani dari segi bab terapi tu kita tahu dah sikit sebanyak. Dari segi bab harga apa sih cukup dekat belakang. Cuma Pok Su nak tahu ada tak produk-produk yang dikeluarkan oleh Nani Beauty Salon and Spa secara sendiri lah. Lagu mana? Ada. Kami sebenarnya ada menyediakan produk sabun mandi ayu dan juga shampoo lah. Sebab kami menyediakan rawatan dan juga kami akan mengeluarkan produk untuk rawatan body care lah terutama. Okey, maknanya selain kita mari buat terapi ni, kita boleh jugalah dah pakai produk-produk sini lah. Betul. Nah, rumah dia guys cukup dekat belakang. Selain gonyet pada tu saya dia pun ada. Okey baik, hak paling soalan terakhir lah sebelum kita tutup tirai bertemu kita. Pok Su nak tahu dari segi bab negara ni, kemungkinan ada pahit, kemungkinan ada manisnya. Tapi Pok Su nak Kak Nani kongsi supaya dapat dijadikan pengajaran ataupun contoh kepada pendengar ataupun penonton kita untuk memberikan keyakinan bahawasanya mereka di luar sana juga boleh nego sebagaimana Kak Nani hari ini. Okey, Pok Su, sebenarnya cabaran dalam perniagaan ni terlalu banyak lah. Yes. Dan juga pahit manis itu pun terlalu banyak. Atas kita yang orang kata menerima dia. Kalau kita tak ada cabaran, tak seronok lah bisnes, betul tak? Jadi sebenarnya sebab tu Kak Nani ayat daripada awal tadi, perniagaan ni kita kena ada minat dan juga kena ada ilmu lah. Walaupun Kak Nani dah lama dalam bidang bisnes, tapi setiap tahun Kak Nani kena belajar. Kak Nani sentiasa mencari ilmu-ilmu yang baru. Dan cabaran Kak Nani untuk sekarang ni bagi Kak Nani adalah online marketing. Sebab sebelum ni mungkin kita buka kedai tunggu customer mari. Tapi sekarang bukan. Sekarang kita kena buka laptop ataupun telefon, kita kena buat promosi, barulah customer mari. Jadi itu adalah cabaran Kak Nani yang paling kuat. Tapi pesanan daripada Kak Nani untuk semua usahawan-usahawan ataupun bakal-bakal usahawan, sekiranya kita nak jadi seorang usahawan yang bijak pandai, kita kena serasi. Pertama sekali kena sabar, kena banyak belajar, kena kuat fizikal dan mental, dan juga kena pandai menguasai dunia online, dunia ICT lah. Dan juga kita perlu kuatkan minda kita supaya kita dapat menerima segala cabaran-cabaran tu dengan yakin benda tu kita boleh buat. Itu yang paling baik. Baik. Okey, itulah ada perkongsian daripada Kak Nani mu. Jadi agak-agak ianya dapat dijadikan contoh untuk sama-sama kita akak diri kita daripada niaga kecil, kemungkinan kita akan menjadi seorang peniaga yang berjaya. Jadi di kesempatan ni Pok Su alah kau cukup masa, banyak tempat lagi Pok Su nak pergi jajak. Jadi Pok Su nak ucapkan terima kasih kepada Nani Beauty Salon and Spa kerana sudi memberi ruang masa untuk bersama Pok Su dalam radio bisnes. InsyaAllah ada umur ada jodoh kita ke episod seterusnya untuk radio bisnes. Assalamualaikum.